semua rasa yang sering ku dengar. Semua kenangan kian gelisah, seperti jiwa yang telah harap tercalar. Semua kenangan yang kian gelisah, seperti jiwa yang telah harap tercalar. Ha. Jalan. Mana tu? Pasing-pasing. Aku kalau pakai Liverpool ni, aku guna Muhammad Salah seorang je. Ya. Jangan yakin sangat. Muhammad Salah seorang boleh makan kau. Terus gol ni lagi, kau tengok Mana? Muhammad Salah passing kepada Suarez. Eh? Suarez passing kepada Diaz. Diaz kepada Muhammad Salah. Yes! Yes! Aku dah cakap dah. Sekejap je dah gol. Sekejap dah 2-0 kan. Kena titik lah kau ni. Malas aku main. Kalah juga. Hai, kalah pun senyum. Teringat Kak Mazni ke? Macam mana abang aku nak cakap dengan kau? Aku tak tahu lah. Dia tak pernah ada rasa perasaan macam ni tau. Dia lain sangat. Kau dah ready dah? Nak kena membebel dengan Mama? Alah, dengan Mama tu ibaratkan kerak nasi je. Tak apalah, nanti pandai aku cakap dengan Mama. Kau rasa kau layak ke untuk dia? Entahlah bang, nak kata layak, aku pun tak sure aku layak ke tak. Tapi apa yang aku tahu sekarang ni, aku cuba untuk baiki diri aku, muhasabahkan balik diri aku. Dan alhamdulillah, Allah memudahkan urusan aku semua. Kenapa Mazni ya? Kenapa tak Dora ke, Azizah ke? Apa beza dia? Uish, beza sangat bang. Beza. Azizah ke, Dora ke, perempuan-perempuan kat kelab tu ke. Langsung tak sama macam Mas. Mas ni dia kategori betul-betul calon isteri tau. Terus calon isteri. Calon isteri. Laju calon isteri. Baik. Okey. Aku dah nekat abang. Walau apa pun yang jadi, aku tetap akan kahwin dengan Mas. Nanti aku borak dengan Mama. Kan? Apa? Kenapa? Kau cakap apa, Kak? Cakap apa tadi? Kau cakap kahwin, kau nak kahwin dengan Mas. Lepas tu, kau nak minta tolong Mama boleh tak? Betul. Sumpah tak main-main. Tolong Mak, tolong masuk meminang Mas untuk kau. Kau dah hilang akal ke apa? Ha? Mama takkan pergi pinangkan anak bekas orang gaji untuk kau. Otak tahu kat mana ni? Ha? Kau bincang dengan Mama elok-elok. Bincang apa? Tengok dia macam tu tadi. Look, okey tak kalau Mama nak besarkan rumah orkid Mama ni, tapi itulah nak kena pakai tempat besar ni. Mama ingat nak robohkan aja rumah yang dua beranak tu duduk tu. Mama nak robohkan. Sayanglah Mak kalau Mama robohkan rumah kat depan tu. Dah cantik-cantik buat kat depan tu Mama robohkan. Daripada Mama robohkan, Mama cari je penyewa. Biar orang sewa rumah kat depan tu. Daripada bagi orang duduk goyang kaki tak bayar apa-apa. Kita Mama sewa kan, ada jugalah untung. Kebetulan hari tu Luke dah cek penyewa tau. Tapi Luke nak tanya Luke dengan Mama Papa, okey tak kalau kita sewakan je rumah kat depan tu? Itulah dapat juga duit kan kalau kita sewakan ke orang kan. Betul. Daripada bagi dua beranak tu duduk. Papa tu lah baik hati sangat bagi duduk percuma. Dah kenapa nak dirobohkan pula? Ha, Ma?
Kau tak setuju? Elok-elok Mas duduk kat rumah tu, nak disewakan dekat orang lain buat apa? Bila masa Mas sewa rumah tu? Ha? 1 sen pun Mama tak pernah rasa duit sewa dia. Nyewa apanya? Hormat sikit keputusan Papa boleh tak? Ini antara perjanjian Papa dengan arwah Bapak Mas. Tak payah masuk campur lah, Mah. Kau pun jangan masuk campur lah. Mama tahu apa yang Mama buat. Pandai-pandai je. Hei, Kal. Abang nak cakap sikit dengan kau. Abang tahulah kau sekarang tengah mabuk kepayang dengan anak orang gaji kat depan sana tu. Tapi jangan otak kau seperbiul pula. Hidup sendiri tak betul nak tegur orang. Bang. Kau cermin dulu hidup kau. Baru kau tegur aku. Sengal. Kau siapa? Ha? Kau keluar! Kau keluar sekarang! Aku tuan baru kau. Jadi kau kenalah layan aku. Hei, kau tak nampak ke perut aku ni memboyot? Ha? Kau dah gila ke? Tak apa. Aku lagi suka nampak seksi. Hei! Hei! Ni mak aku lah! Kau siapa? Aku dah belilah perempuan ni. Kau tak payah masuk campur lah. Kau ingat mak aku senang kena beli? Ha? Kau keluar! Kau keluar! Apa pasal aku nak keluar? Kau tak nak keluar! Kau tak nak keluar! Kau nak keluar? Betul, kau tak nak keluar! Betul, kau tak nak keluar! Kau tak nak keluar! Okey, aku keluar. Okey. Keluar! Relax, relax. Keluar! Jangan sampai aku jumpa dengan kau lagi! Mak tu dah percaya dengan media sosial ni lah. Tak apa-apa dah. Ada ke? Datang-datang acah-acah. Bagi kertas, lepas tu tanya nak duit ke nak beli barang. Kantor punya berlakon je semua tu kan. Tak apa-apa dia. Ingat kalau ada orang tu pemurah sangat. Orang penyangak. Siapa yang penyangak tu, Mak Tun? Penyangak yang nak like pula, Mas. Dia view dah banyak. Tu sanggup kudakan orang. Orang semua salah. Dia hentam, kena hentam. Kena body shaming. Geram lah, Mak Tun. Sebab itulah Mas ni kan, Mas tak suka sangat tengok social media tu. Banyak sangat menipu kan? Yelah menipu. Mas, awak buat apa kat sini? Saya tolong Mak Tun masak. Mati dia tunggu saya masak. Awak boleh baliklah, Mas. Saya tak perlukan awak dekat sini. Sebab saya tak nak termakan budi dan saya tak tahu pun sejauh mana keikhlasan hati awak. Saya takut kalau ada udang di sebalik ni. Salah lah tu, Datin. Udang di sebalik batu. Kalau ni perut kita kenyang. Kalau macam tu saya balik dulu, Datin. Tapi sebelum tu saya ada buatkan kuih siri muka. Kalau ada masa lapang, nak cuba rasalah. Sedap, Datin. Ni, Mas. Sedap tau. Kari suka kuih tu. Diam! Lambat betul nak masak. Ya Allah. Tin! Ya Allah. Nak masak. Lu kena bagi tahu Mazri ni. Ni yang dia nak selama ni kan.
Banyak. Mas? Kenapa ni? Tiba-tiba muka masam je. Ada masalah je. Taklah dengan Mak. Apa dia? Tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, takkanlah muka macam tu. Cakap je. Hati Mas ni sedih. Sedih kenapa pula? Lah, mengenangkan nasib kita yang duduk hidup menumpang sama orang. Mak, kita pindah ya. Dulu memang Mak nak pindah dah dari rumah tu. Tapi Datuk dengan Datin tak bagi. Dia tak benarkan, dia suruh duduk juga kat rumah tu. Mak, tu mungkin dulu. Kalau sekarang ni arwah ayah masih hidup, mesti dia gembira kalau kita pindah dari situ. Nak pindah ke mana, Mas? Mak tak tahu nak pergi mana dah. Mak rasa kalau boleh nak duduk rumah tu. Hidup mati Mak kat rumah tu. Sebab banyak sejarah hidup Mak dalam rumah tu. Mas pun lahir kat situ kan? Lahir je kat situ. Tapi bukan rumah kita. Hak orang. Kita ni menumpang je, Mak. Tapi dah terlanjur orang bagi menumpang. Apa masalahnya? Mungkin Mak tak tahu. Mas faham. Tapi Mas nak bagi tahu Mak yang Mas malu. Malu sangat, Mak. Malu kenapa, nak? Mak, Mas ni kalau boleh, Mas nak ni diri atas kaki kita sendiri, Mak. Mak tak nak ke kita hidup bebas macam orang lain? Mak tengok sekarang ni. Mas dah bekerja. Kita hidup pun sendiri, cari makan pun sendiri. Apa salahnya kalau lepas ni kita gunakan kudrat kita, tenaga kita? Bukankah itu lebih bahagia, Mak? Betul apa yang Mas cakap tu. Sampai bila kita nak menumpang kan, nak? Macam inilah. Mak ikut aja mana anak Mak pergi. Kita pindah, ya? Boleh. Banyak dapat ke? Tu ada ketang-ketang. Perlahan-lahan. Nanti tersungkur kan, Mak. Allah. Hati-hati. Boleh. Mak nak sambung cik lagi ke? Nak sambung cik lagi ke? Mak nak pergi ke sana tu, ha? Nak sana? Mak nak cari belah sana pula. Boleh. Tapi kalau Mas rehat kat sini sekejap boleh, Mak? Yelah. 5 minit je? Ya. Ni? Nak? Ya? Okey. Elok-elok. Ya. Mak yang kena elok-elok. Jangan nakal-nakal. Baik. Nanti sibuk tu lari.
Ih. Okey. Sorry. Suka tahu sakai. Kenapa ni termenung jauh-jauh? Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Cantik. Apa dia? Mas nak minta tolong. Nak minta tolong Ki, tolong carikan mana-mana rumah sewa. Rumah sewa? Tak kisahlah rumah tu, rumah flat ke, rumah kecil ke, besar ke, janji dia murah, lepas tu Mas memang boleh pindah cepat. Kenapa pula ni nak pindah? Kenapa dengan rumah tu? Biasalah, rumah tu bukan hak kita kan. Adalah orang yang tak senang. Faham? Tak apa. Serahkan segalanya kepada Tuan hamba. Ya? Segala kriteria rumah apa semua, Ki akan tolong carikan. Mas tak payah pening-pening, tak payah mengalamun semua macam orang hilang anak. Tak payah. Hamba ada. Baik. Cuma itulah Mas. Ki ada benda nak beritahu ni. Beritahu apa? Cakaplah. Berat nak beritahu ni, tapi itulah nak tak nak kena beritahu juga. Lah pasal apa ni? Janganlah main-main. Pasal sekolah tu. Kenapa dengan sekolah tu? Ni berat nak cakap ni. Tak lulus. Tak lulus. Tak lulus kalau tak diluluskan. Permohonan Mas diluluskan, Alhamdulillah. Serius lah? Betul. Tak lama lagi, sekolah anak-anak gelandangan akan terbina. Ya. Mak. Sini. Mak. Cepat. Ada apa, Mas? Mak ingat tak? Yang pasal impian Mas untuk sekolah gelandangan tu? Ya, ingat. Diluluskan. Iya ke? Ya. Cukup tak ni, Mak? Alah, kalau tak cukup besok cari lagi. Apa lagi tu? 2 bakul lagi ke? Janganlah sampai 2 bakul. Cantik kan? Besar ni. Untung dapat yang besar. Ki? Ki duduk dulu lah. Mas buatkan air. Ki? Cantik juga tu. Tapi kalau buat jangan buat sambil senyum. Manis nanti. Mana leleh. Mak tunggu kejap. Ayolah. Ki, Ya, Ibu. makcik ni selalu bayangkan. Yelah, kalau boleh nak tengok Ki dengan Mas bersatu sebelum makcik tutup mata. Apa cakap macam tu, Mak Iba? Ish. Situ pula dah. Saya ni sebenarnya, Mak Iba, kalau boleh biarlah Mas ni tu habiskan dulu pembelajaran dia, cita-cita dia. Lepas tu barulah kita orang boleh bagi kata putus. Apa yang diputuskan, teruskan ke kau. Aduh, malulah Mak Iba dah tanya macam ni. Aduh. Tapi Mak Iba, memang saya, kalau boleh memang, kalau saya dapat bersama dengan Mazli nanti, saya akan tolong dia untuk capai apa yang dia cita-citakan. Dan saya akan sentiasa sokong dia, Mak Iba. Itulah sebabnya makcik tahu pilihan makcik ni tak salah. Boleh salah, Mak Iba. Sebab Ki faham, Ki tahu nak perjuangkan Mas. Kan tu je, Mak Iba. Saya dah tahu semua, Mak Iba. Cita-cita dia,
impian dia. Impian dia, impian saya sama tu. Memang ngam dah, jodoh tu. Itulah. Eloklah tu kan. Mudah-mudahan. Amin. InsyaAllah. Amin. Dah siap. Hai je. Tak ada apa-apa ke? Nak kudak-kudak sekali? Ah. Boleh, kejap. Ada kuih-kuih bawa keluar je semua. Apa yang ada. Tak sempat nak membuat hari ni. Nak kuih siri muka? Uish, ada ke? Ada. Huh. Sekejaplah. Mas pergi ambil je, Okay. Hantar seri muka dia lah. Itu lah. Betul. Seri-seri Mak Iwan. Terima kasihlah, Nik. Jaga budak 3 orang ni. Kalau tak kerana didikan nenek ni, tak boleh dikawal ni 3 ni. Alah, apalah sangat jaga budak 3 orang ni. Kalau dibandingkan jaga orang dewasa macam Ki tu. Kenapa Ki pula? Ki dah besar panjang ni. Buat apa nak dijaga? Asal besar panjang itulah yang susah nak jaga. Jauh daripada pandangan mata. Dekat belakang nenek, tak apalah yang kamu buat. Tak apalah yang kamu pendam. Macam tahu-tahu je. Tak bolehlah macam ni, Nek. Pandang sampai tembus macam ni. Tak boleh nak berahsia dah macam ni, Nek. Dalam rumah ni, nenek je yang ada. Dalam hidup Ki pun hanya ada nenek dengan adik-adiknya. Jadi, Ki rasa dah sampai masanya kot. Ki nak bagi tahu sesuatu. Nek, Ki rasa Ki nak masuk Minang Mazmi. Yelah, Mak Bibah pun nampak macam dah restu hubungan kita orang. Nenek rasa macam mana? Alhamdulillah, nenek tak ada halangan. Nanti nenek bagi tahu pada saudara mara kita, kita macam mana kita nak atur rombongan merisik pergi rumah dia. Bagi secepat mungkin. Betul, Nek? Itulah. Cantik. Tak ada apa. Belajar baik-baik, Mak ingat, bila kita sampai sini, hidup kita akan jadi lebih baik. Tapi tak. Sekarang ni, satu-satunya jalan adalah kita keluar dari sini. Tak boleh, Zuhal. Zuhal tahu keadaan Zuhal tu macam mana. Tak apa. Nanti Mak sendiri cakap dengan ayah, ya? Tak boleh, Mak. Dia takkan percaya kita, Mak. Tolonglah, Mak. Percaya kat Zuhal. Alina. Kaulah gadis jelita. Alina, sinilah temankan aku. Alina, keluarlah. Kau temankan aku sekejap. Mak, aku tak akan ikut kau lah. Kau belah. Kau ni, aku bukan cakap bersama kau. Aku cakap bersama mamak kau. Alina, sinilah. Dahlah kau rosakkan plan aku malam ni, Alina. Bosan. Kau, sini. Malam ni kau kasih teman aku, ha? Bye, Alina. Tolonglah, Mak. Percaya cakap Zuhal. Kau jangan buat kerja gila kan? Nak nikah senyap-senyap tu lagi bahaya. Mama dengan Papa ni hidup lagi. Nanti apa orang cakap? Ma,
Kak minta maaf dengan Ma. Tapi sampai bila kita nak dengar cakap orang? Kita ni ada hidup kita, Ma. Kak janganlah ambil mudah semua perkara, Kak. Kak tak ambil mudah pun. Prioriti Kak, Mama dengan Papa. Please, Ma. Apa dah jadi dengan Kak ni? Kenapa jadi macam ni? Rohana, awak anggap saja ini adalah takdir. Jodoh anak kita. Dah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita kena redha dengan ketentuan ilahi. Apa? Asyik. Menang apa? Menang. Abang, Lina nak bagi tahu sesuatu. Beritahu apa? Pasal Sam. Abang kena bawa Lina dengan Zuhal keluar daripada tempat ni. Tempat ni tak selamat untuk Lina. Abang tahu tak, Sam tu ada niat tak baik dengan Lina. Hari tu dia pernah cuba nak buat... Dah macam ni Lina. Kau tak payah buat cerita, kau tak payah nak mau mandai lah. Terang-terang antara kau dengan Sam, aku lagi percaya dia. Buat apa aku nak percaya kau? Sudah, aku barai lah, penat lah. Nanti kau urut aku. Asri tahu yang Asri tak layak ganti tempat Mas dengan Zaki. Tapi Asri buat ni sebab nak tolong Mas, nak impian Mas tengok budak-budak ni berilmu terkubur macam tu je. Terima kasih. Sebab faham keinginan Mas yang terbatas ni. Sama-sama Mas. Asri buat ni pun sebab Asri ikhlas nak tolong Mas. Asri, Mas betul-betul harap apa yang Asri nak buat ni ikhlas. Sebab kalau Asri mengharapkan balasan apa-apa, Mas memang tak mampu nak balas. Mas tak payah risau lah Mas. Asri sedar. Asri ni bagaikan bunga di bulan bulan. Yeay! Okey, itu je untuk hari ni ya. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Mazlin. Terima kasih Cikgu Mazlin. Baiklah. Bashira nanti tolong ulang dalam 2-3 kali. Tapi lepas tu bagi diorang rehat lah, takut otak diorang terpu. Baik, Cikgu. Right. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Okay. 1 campur 6. 1 tambah 8. Kak Tia. Mas. Mas balik sini nak mengajar balik kalau macam tu baguslah. Nanti Akak suruh Angela pergi kelas Mas Angela? Yelah Angela. Oh. Akak lupalah tu bagi tahu Mas.
Angela dah balik. Ada tu, dia dekat rumah. Mas, janganlah sisihkan Angela lagi. Dia suka sangat belajar. Minat belajar. Sekejap. Ni. Akak ada duit. Kalau nak fikirkan, akak nak bagi dia beli alat tulisan lah. Nanti Mas teman akak InsyaAllah. Tapi bukan hari ni Kak sebab Mas kena balik, ada kerja. Allah. Akak balik rumah terus ya? Angela dekat rumah kan? Kesian dia seorang-seorang. Lah. Akak lupa. Tengok hari ni pun macam dah nak gelap kan? Angela takut seorang-seorang kat rumah tu. Kalau macam tu, akak balik dulu Okey? Angela kat rumah. Macam van tu je. Ya Allah. Itulah kau. Yang budak tu. Sepak je sekali. Kan? Bunyi apa tu? Hei. Alah, engkau urut pun macam tak makan setahun. Rasa pun tidak pun, berpetai je, biar. Iqbal. Dah keluarkah kau hari ni? Tak keluar, Sam. Penat sakit badan ni, minta urut ni. Yalah. Ni. Aku ada beli makanan ni, tapi untuk anak bini kau je. Untuk kau ndak ada lah. Sorry lah. Alina. Ni aku ada beli buah untuk kau ni. Bagus perempuan mengandung makan ni. Alina. Nah. Hoi. Kau yang tak ada adab ke apa? Orang dah beli tu, tak kata nak ambil. Itu pun nak bercakap. Kau ni. Jangan kasar-kasar sangat sama anak bini kau tu. Nanti anak dalam perut tu ikut perangai kau nanti. Ikut perangai aku tak apalah. Jangan jadi lembab macam mak dia sudah. Yalah. Itu punya kerja kosong macam mana? Aku lepas tak? Mestilah lepas. Ini Sam lah. Tapi, kau serius kah mau kerja? Kau buat sini buat apa? Berambus! Cakap elok tak boleh ke? Kau... Sabar. Budak-budak sejak tu. Jangan kasar lah. Eloklah kau ada, Sam. Kalau tidak, kepala dia ni... Hei! Ya. Handphone aku ada dalam tu tak, Soal?
Ada. Ya Allah. Abang, Mas. Mas buat apa? Perlu abang ke? Ha? abang buat apa kat sini? Di depan tu. Mas dia buat apa kat sini? Tercungak-cungak kenapa? Ada orang kejam, Mas. Ada orang kejam Mas. Lagi sekali. Siapa kejam Mas? Mana dia? Siapa? Tak. Teman. Apa? Ikut Mas. Ikut Mas. Teman. Teman. Apa ni bang sampai kena tutup mata bagai? Oh, hati. Apa tu? Ada peradang. Tak ada apa pun. Jom. Okey. Abang nak bawa Mas pergi mana ni bang? Rahsia. Special for you. Mas, abang minta izin lah abang buka. Tada. Oh, siap. Silakan duduk, Tuan Puteri. Benda ni bang. Nak celebrate birthday siapa? Birthday abang ke? Astagfirullahaladzim. Abang. Abang, apa dia bangunlah. Untuk Mas. Sebagai tanda perhubungan kita. Sudi tak Mas menjadi bidadari abang? Apa ni bang? Apa maksud abang? Mama dah restu perhubungan kita, Mas. Dan tak lama lagi kita akan bertunang. Abang serius ke ni? Mas, Abang tak akan pernah main-main pasal benda ni, Mas. Dan sumpah Abang serius. Bang, tak apa. Mas ni binti Idris. Sudi tak Mas menjadi teman sehidup dan semati, Abang? Mas? Mas tak sudi ya? Mas tak yakin. Mama abang masih boleh terima Mas. Mas minta maaf. Cuba selindungkan dan ku pendam perasaan yang syarat rindu dilukakan.